Okey kawan-kawan, mula-mula kita tumis serai. Kita masukkan serai yang telah kita ketuk. Seterusnya kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Tilam kuah, saria, kunyit hidup, bawang besar, bawang putih. Okey, kemudian kita masukkan cili kisar, anggaran dalam 3 sudu besar. Kalau kawan-kawan suka lagi pedas, boleh tambah lagi cili kisar. Okey, seterusnya kita tumis. Biar lama sedikit, api jangan besar. Okey, kita tumis sehingga terbit minyak. Biar bahan tumis ini betul-betul masak. Lepas itu, serbuk perasa, garam, 1 keping asam glucose. Okey, dah terbit minyak. Kita masukkan santan. Bismillah. Air sotong yang kita rebus tadi. Sebab tu kita kena rebus, jangan banyak guna air. Sebab sotong dia akan mengeluarkan air. Kita masuk separuh saja. Sebab saya tak nak kuah ni terlampau banyak. Kalau kawan-kawan nak berkuah, boleh masukkan semualah air sotong. Saya tak nak, saya nak buat pekat-pekat ya. Okey, kita tunggu sehingga kuah ini mendidih. Baru kita masukkan sotong. Sotong tak boleh masak lama. Okey kawan-kawan, kuah kita sudah hampir pekat. Okey, bolehlah kita masukkan sotong. Seterusnya bolehlah kita masukkan hirisan daun kunyit. Okey, kita gaul rata. Okey, masak ni jangan lama sebab kuah santan kita tadi pun sudah mendidih, dia sudah masak. Sotong ni pun kita dah masak 2 minit awal semasa kita rebus tadi. Jadi kalau kita masak ni anggaran dalam 3 minit macam itulah. Kalau kita masak terlampau lama, nanti sotong kita menjadi liat. Okey kawan-kawan, menu kita sudah pun siap. Dan bolehlah kita hidang. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.